Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang masa, kita mulakan sesi malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Um, Amma ba'd. Pertamanya, terima kasih kepada semua, kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat semua yang sudi luangkan masa malam ni untuk sama-sama berkumpul. Kita punya sesi mingguan untuk kita dapatkan input dari semasa ke semasa mengenai topik yang kita akan bicarakan bulanan. Secara temanya bulanan lah. Kalau perasan, setiap bulan kita ada kuliah maghrib dan setiap bulan tu kita akan membicarakan topik yang satu tema yang terkait dengan kelas bulanan tu lah. So, bulan ni kita akan bawa secara asasnya kita punya kelas pertama kita, cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam, dan tema yang dibincangkan adalah tentang ujian kehilangan dan juga ujian kesakitan. Dan malam ni, rakan-rakan, sahabat-sahabat semuanya, saya akan berkongsi sebuah topik yang terkait dengan ujian kesakitan. Dan fokus malam ni adalah kita lebih kepada nak melihat kisah-kisah dan juga sirah yang dipaparkan, cerita-cerita orang terdahulu untuk kita belajar sesuatu. Kan? Kerana kalau kita perasan, rakan-rakan, sahabat-sahabat semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam suratul Isra, nak cerita tentang betapa pentingnya kisah-kisah ataupun sirah. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Salah satu daripada tujuan kisah, kan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kisah-kisah, tujuannya tak lain tak bukan untuk meneguhkan kita, bagi kekuatan kepada kita, bagi inspirasi kepada kita. Bagaimana kita nak teruskan cabaran-cabaran yang mendatang dalam hidup kita. Hidup kita ni ada banyak cabaran yang mendatang, dan salah satu daripada cabaran yang akan mendatang dalam hidup kita adalah kita teruji dengan kesihatan. Kan? Sebagaimana kita mungkin pernah dengar tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Kan? Itulah salah satunya adalah sihat sebelum sakit. Kan? 5 perkara yang kita harus hargai, kita harus jangan take for granted. Kan? Iaitulah masa lapang sebelum masa sempit, kaya sebelum miskin, dan juga salah satunya adalah sihat sebelum kita sakit. Kan? Sebab salah satu daripada ujian yang akan mengganggu kefungsian hidup kita adalah sakit. Kan? The moment kita sakit, pada ketika itulah kita akan sedar keterbatasan kita akan sedar ketidakmampuan kita. Kan? Dan sebelum kita mulakan, saya fikir penting untuk kita faham. Kan? Sebab mungkin ada setengah orang, yalah, tak semua orang yang teruji dengan sakit. Maksud saya tak teruji dengan sakit, basically secara asasnya, kita semua barangkali pernah melalui sakit. Kan? Sama ada terluka ke, dan seumpama dengannya. Kalau kita tak pernah sakit, kita kena bimbang. Kan? Sebab salah satu watak yang tak pernah sakit, kan, dirakamkan dalam sebahagian riwayat adalah Fir'aun. Fir'aun ni tak pernah sakit. Even terluka pun tak pernah. Kan? Sebab tu dia jadi sedikit sombong. Kan? Dia ada rasa macam, yelah, dia tak pernah mengalami keterbatasan. Dia tidak pernah mengalami kekurangan. Dia anggap sebagai kekurangan lah. Dia pun kaya. Kan? Fir'aun yang merujuk pada Ramses. Okay? Ramses. So, minta maaf, ada peserta yang menyorok bawah meja. Saya terkejut. Siapa ni? So, salah satu perkara yang sangat penting yang kita harus faham tentang realiti hidup ni adalah, hidup ni secara asasnya adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Ankabut pada ayat kedua, iaitulah ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kan? Iaitulah Allah sebut secara jelas, Allah kata, adakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan? Kan? Maksudnya kita boleh bercakap sewenang-wenangnya. Kan? Ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu boleh cakap, kamu boleh claim kamu itu beriman, tapi kamu tak pernah teruji pun keimanan. Suka untuk saya bawa satu metafora yang saya pernah kongsikan pada dalam video. Kadang-kadang kita rasa macam kita ada sabar yang bagus, kita ada syukur yang bagus. Sampai bila ribut datang baru kita tahu kat mana kurangnya sabar kita, kat mana kurangnya syukur kita. Ibarat macam ribut tiba-tiba
Yalah, bila kita tengok rumah kita macam nampak semuanya okey. Tapi bila tiba-tiba datang hujan ribut yang sangat kuat, masa tu lah kita baru nampak, ada bocor lah. Kan macam tu lah juga hidup kita kan. Kadang-kadang kita rasa sabar kita dah mantap, syukur kita dah mantap. Bila teruji baru nampak ada kat mana bocor-bocornya. So, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita bolehlah cakap kita beriman kan. Sampailah kita teruji, kan barulah kita nampak, oh sebenarnya aku tak cukup sabar ni, aku tak cukup syukur ni. Okey, dan salah satu daripada ujian yang boleh menimpa manusia adalah ujian sakit macam saya sebutkan tadi. Allah Subhanahu bila sebut tentang ujian ni kan, Allah Subhanahu taala sebut dalam suratul Baqarah ayat 155, Allah kata wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tak lain tak bukan ujian-ujian tak best ni kan, tak lain tak bukan supaya kita ada sabar. Kan Allah Subhanahu taala sebut kita akan teruji. Menarik kalau kita lihat dalam ayat tersebut suratul Baqarah ayat 155 kan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ayat ni kan, Allah walana beluwannakum kan, dia ada unsur sabdu dalam. Kalau kita nak faham secara asas yang tentang bahasa Arab ni kan, bila ada bentuk-bentuk sabdu, dia macam ada unsur penekanan, dia ada unsur macam benda tu akan datang berkali-kali. Maksudnya kita tak akan teruji sekali je, kita akan teruji berkali-kali. Okey, sebagai contoh bila sebut antara perbezaan anzala dengan nazzala. So bila Quran sebut tentang Quran yang turun nazzala, maksudnya adalah Quran itu turun berkali-kali. Berbeza dengan anzala, kan kita baca suratul Qadar, inna anzalnahu, dan menggambarkan Quran turun sekali yang merujuk kepada turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Okay, so bila Allah SWT sebut lanabluwannakum, kan, maksudnya adalah kita akan teruji berkali-kali. Kan? Bentuk ujian berkali-kali yang macam mana? Kenapa menyorok kat sini? Tak bergerak pula tu. Okey tak ni? Okey tak ni? Tak, dia tak bergerak. Okey tak? Awak tidur ke apa? Sorry, minta maaf. So, antara bentuk ujian yang Allah SWT sebut, ketakutan. Dalam hidup ni Allah SWT akan uji kita dengan rasa takut. Antaranya khauf, kan? Rasa takut, dan juga ju'. Ju' ni maksudnya adalah kelaparan. Salah satu daripada pecahan-pecahan ketakutan, bila cakap tentang khauf, khauf ni dia adalah perasaan yang umum. Tapi salah satu daripada perkara yang boleh jadi cabang takut adalah bila kita sakit, kan? Para ulama tafsir menyebutkan takut itu boleh datang sebagai contoh bila kita sakit. Bila kita sakit, antara benda yang kita takut adalah, sebagai contoh kan, kita dulu adalah orang yang berkerjaya, kita adalah orang yang boleh bekerja. Tiba-tiba kita sakit, dia tak boleh bekerja. So akan timbul ketakutan dalam diri kita. Macam mana rezeki aku ni? Kan? So antara salah satu daripada ujian yang terkait dengan takut. Takut tu dia adalah perasaan yang besar, yang mana salah satu daripada perkara yang boleh connect dengan takut itu sendiri adalah sakit. Okey, sakit antara ujian yang sangat berat yang boleh menimpa siapa-siapa sahaja. Kan? Kita semua boleh ditimpa dengan ujian sakit, dan antara perkara yang kebanyakan orang tidak mampu untuk hadapinya adalah ujian sakit. Okey, dan bila bercara tentang sakit ni, secara asasnya sakit adalah benda yang kita, yalah, kalau kita boleh elak sakit, kita nak elak sakit lah. Kan? Sebab bila sakit menimpa kita, kita akan memang boleh jadi hilang kefungsian hidup. Kan? Tak perlu pergi sakit-sakit yang berat. Kita pergi demam je. Kan? Kita perlu pergi kepada sakit demam. Even sakit demam ni sendiri, kalau kita lihat dalam sejarah, kalau kita kaji sejarah, antara sakit-sakit yang dia sebenarnya ada mudarat yang besar adalah demam. Dia mungkin bukanlah macam sakit, kata apa sakit yang besar-besar tu, macam kencing manis semua tu kita panggil apa apa kita panggil 3 suku, bukan 3 suku, serangkai, 5 serangkai apa? 3 serangkai, 5 serangkai, 3 suku pula kan. Betul, macam penyakit 3 serangkai sebagai contoh. Kan demam mungkin tak sampai tahap tu lah. Tapi demam adalah sakit yang kalau dia menimpa seorang memang tak boleh buat apa sebenarnya. Kan kebanyakan bila ditimpa dengan sakit demam, memang kita boleh kata hilang kefungsian hidup. Kan? Yalah, sebab antara benda yang boleh datang bersama dengan demam, sesama tak boleh bernafas. Nanti malam nak tidur tu dia macam ada sedikit kesusahan untuk bernafas. Kan? Bila kesusahan untuk bernafas tu, bila tidur, walaupun tidur lama macam mana sekalipun, kita akan rasa letih. Batuk-batuk, pening kepala. So itu semua perkara-perkara yang akan menyebabkan kita rasa macam suffernya. Kan? Jadi macam susah tak boleh bekerja. Walaupun rasa macam kecil, alah demam je. Kan demam je. Tapi bila dah kena demam, memang totally tak boleh bekerja.
Okay, sebab tu antara watak. Bila bercakap tentang demam ni macam kita kata macam yalah kita nampak macam sikit je, remeh je kan. Tapi macam saya sebutkan tadi, demam walaupun kecil, walaupun remeh, tapi even sakit seperti itu pun boleh menghalang kefungsian hidup. Apatah lagi penyakit-penyakit besar yang lain kan, terkait dengan mental health sebagai contoh. Yang mental health yang terkait juga dengan, dia ada kaitan juga dengan kita sebut sebagai khauf, kebimbangan, ketakutan kan. Uh, dan ialah macam-macam lah penyakit lain, tiga serangkai ke, jantung ke apa dah seumpamanya kan. Itu penyakit-penyakit memang totally memang kacau lah kita punya kefungsian hidup. But the thing is penyakit demam pun dia boleh ganggu kefungsian hidup. Dan bercerita tentang demam kan, kadang-kadang kita, ialah mungkin kita jarang didedahkan tentang sakit, tentang sirah ni kan. Antara watak yang ialah bercakap tentang demam, antara watak yang di dalam sejarah, dalam sirah pernah menghidap demam ataupun kita sebut dijangkiti demam adalah Nabi SAW. Kita mungkin kalau kita lihat dalam sirah, kita tahulah Nabi dekat-dekat wafat tu Nabi demam panas yang sangat dahsyat. Tapi sebenarnya bukan semasa dekat wafat je Nabi demam. Even sepanjang kehidupan Nabi SAW, Nabi banyak kali dijangkiti demam. Dan saya tak pasti kalau rakan-rakan semua masih ingat ataupun dah kalau belajar sirah dulu, kan kalau kita ingat cerita-cerita awal Nabi SAW, sirah Nabi, kalau kita lihat ayah Nabi, mak Nabi, dua watak ni, mereka kedua-duanya meninggal selepas menziarahi Madinah. Kedua-duanya meninggal selepas menziarahi Madinah. Kan ayah Nabi Abdullah dia berdagang dan kemudian bila dia balik dia singgah Madinah dan dia meninggal dekat Madinah. Ibu Nabi SAW lepas menziarahi suaminya Abdullah kan, dia ziarah kubur, dia rindu kepada suaminya, dia ziarah kubur. Lepas pada itu dia demam, dia sakit dan kemudian dalam perjalanan dekat Abuak dia meninggal. So dalam sirah, sekadar nak kongsi dengan kawan-kawan, Madinah ni antara kawasan yang memang berwabak. Lepas tu kalau ada satu cerita yang sangat menarik dalam sirah tentang ketika mana berlakunya penghijrahan, yang kita tahu kan berhijrah ke Madinah. Ketika mana para sahabat daripada Mekah, masa awal-awal berada di Madinah, ramai sakit. Sehingga kan ada satu kisah, ada satu riwayat tentang satu orang lelaki yang kerana dia tidak tahan sakit, kan dia melukakan dirinya sendiri dan dengan sebab dia melukakan dirinya akhirnya dia dia matilah, dia mati dengan sebab melukakan diri kan, dan dia dikategorikan sebagai, yalah dia dikategorikan sebagai orang yang membunuh diri kan, dia bunuh dirilah sebab dia melukakan diri sampai menyebabkan kematian kan, dia mencederakan dirinya sendiri. So menarik dalam kisah ni, bila kita bercakap tentang kisah bunuh diri kan, banyak perbahasan kata orang yang bunuh diri ni tempatnya dalam neraka. Memang ada dalilnya, ada hadisnya. Tetapi bahkan dalam Quran pun ada sebut tentang benda ni. Tapi ada sebuah hadis yang menarik daripada cerita lelaki ni, yang mana ada kawan kepada sahabat yang cederakan diri sebab ialah masa tu tengah wabak. Ada berlaku wabak dekat Madinah dan memang even Nabi SAW bila berhijrah ke Madinah, Nabi banyak kali sakit. Tapi kita jarang didedahkan kisah-kisah sakit Nabi kan. So seorang kawan kepada lelaki tadi tu, dia nampak dalam mimpinya lelaki tadi dia tidak masuk ke dalam neraka, tapi dia masuk ke dalam syurga, tapi dalam keadaan sebab dia mencederakan dirinya, tangannya tak ada. So lelaki kawan ni dia tanyalah, mana tangan kau? Kenapa tak ada tangan? So yang sahabat yang mencederakan diri sampai mati tu dah bagi tahulah, um, Allah tidak menghukum aku masuk ke dalam neraka, tapi dengan sebab aku menghilangkan anugerah yang Allah bagi tu, maka dia masuk dalam syurga dalam keadaan kudung. Dan boleh baca ada hadisnya, nanti saya kongsikan kalau nak baca, ada hadisnya. Dan akhirnya sahabat ni berdoa dan akhirnya Allah pulangkan tangannya dia pulangkan dan dia masuk dalam syurga dalam keadaan sempurna lah. Itu nak cerita tentang gambaran Madinah antara kawasan yang ada wabak, banyak wabak yang ada lah. Antaranya sebab kalau siapa ada pengalaman pergi Madinah dengan Mekah ni, dia punya suhunya berbeza sikit kan. Madinah ni sebab dia lembah, bila dia lembah tu dia adalah kawasan yang sejuk, sejuknya lain sikit. Bila sejuknya lain, dia punya kawasan tu macam boleh mendedahkan penduduk-penduduknya kepada ancaman penyakit pada ketika itulah. Nak ceritanya ujian pada ketika itulah. So
Antara watak yang diuji dengan demam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia pernah sebut, "Ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kan walaupun demam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku tak pernah lihat sakit yang lebih berat menimpa seseorang daripada yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kan pada ketika itu sahabat dia menziarahi Nabi yang sakit, yang demam kat rumah, dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka tawak 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 aka wa'kan syadidan, engkau benar-benar terkena demam yang sangat berat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajal inni au'aka kama yau'aka rajulan minkum. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, benar, bahkan aku ni terkena demam seperti dua orang di antara kalian. Dalam kata mudah, kalau satu orang demam, Nabi punya demam tu, dia bukan macam satu orang yang demam, macam orang demam yang lain. Tapi Nabi punya derita demam tu, dia macam dua orang yang demam yang kemudian berkumpul rasa sakit tu. Nak ceritanya, kan Nabi SAW pun ada sebutlah dalam hadis, Nabi kata, asyaddun nas bala al-anbiya, kan, thumma salihun fal amthal kal amthal. Nabi bagi tahu yang paling berat, yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Lepas para nabi, orang-orang soleh, dan kemudian dia darajat-darajatnya lah, mengikut darajat-darajatnya. Dan salah satu daripada bentuk ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sakit. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sakit. Kan itu baru satu cerita tentang demam. Ini belum cerita lagi tentang kalau baca tentang asbabun nuzul, suratul falak dan juga surah An-Nas. Nabi sendiri pernah kena sihir. Kan Nabi SAW sendiri pernah kena sihir. Nabi ada pengalaman kena sihir. Okey? Iaitulah disihir oleh Lubaid. Seingat saya nama Yahudi tu Lubaid. Dia bagaimana dia sihir Nabi dan ambil rambut Nabi dekat sikat Nabi. So benda tu, cerita tu berlaku masa dekat Madinah. Okey, cerita tu berlaku masa dekat Madinah. So kita semua tak pernah ada pengalaman. Mungkin ada yang ada pengalaman, tapi kebanyakan daripada kita tak ada pengalaman kena sihir. So Nabi pernah kena sihir. Dahsyat juga Nabi punya sakit bila kena sihir. So nak ceritanya banyak ujian-ujian sakit yang Nabi SAW hadapi. Dan berbalik kepada cerita tentang demam tadi, kan kebanyakan kita kan, boleh jadi bila kita sakit, kita macam, yelah ada unsur-unsur. Sebab benda benda tu understandable satu sudut. Sebab bila kita sakit, kita ni fragile. Kan kalau perasan orang sakit ni dia macam cepat marah sikit. Dia cepat marah, dia cepat, yalah ada, dia jadi fragile lah, dia jadi macam cepat overreact sikit. Uh, Banyak benda yang tak kena. Jangan dia jadi sensitif. Lepas tu kena jaga-jaga sikit perkataan dengan orang sakit. Tak kisahlah sakit yang kita nampak macam demam ke, ataupun sakit-sakit yang membabitkan sakit fikiran. Kan, lepas tu kalau kita ada kawan yang, yelah, dia menghidap depression ataupun anxiety, kita kena jaga sikit perkataan sebab mereka sangat sensitif, mereka sangat fragile. Mereka ada cenderung cepat terluka dan terasa dengan perkataan. Dan kadang-kadang salah satu daripada keadaan begitu, kadang-kadang orang yang bila fragile ada tendensi kadang-kadang mengeluh, uh, merungut, macam menyalahkan, yalah kenapa aku sakit ni, ya Allah kenapa aku sakit ni. Tapi Nabi SAW ada soalan, dia tanya, kan apa reaksi Nabi kan bila Nabi sakit. So bila Nabi sakit, Nabi ajar kita satu reaksi, satu sikap yang sangat baik. Nabi kata, la tasubbiyal huma, la tasubbiyal humma fa innaha tudhibu khataya ibni Adam kama yudhibul kiru khabathal jadid. Nabi khabathal hadid, minta maaf, bukan jadid, khabathal hadid. Kan Nabi SAW sebut, apa pun jadi, jangan pernah kita mencela demam. Dan itu bukan sekadar demam, dia terkait dengan semua bentuk sakit. Kan, tapi dalam hadis ni khusus cerita pasal demam lah. Nabi kata, janganlah kamu mencela demam. Kerana sesungguhnya demam itu dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pemanas besi menghilangkan karat pada besi. So Nabi SAW ajar kita bagaimana sikap, bagaimana reaction kita bila kita sakit. Jaga lidah kita. Jaga lidah kita, uh, waspadalah dengan reaksi yang kita nak lantunkan. Maksudnya adalah, yalah faham bila kita sakit ni, kita fragile, kita sensitif sikit. Tapi cuba kontrol diri kita daripada bagi sesuatu punya respon yang sepertinya ada unsur-unsur mempersoalkan takdir ataupun ada unsur-unsur menyalahkan Tuhan. Saya faham tentang hal ni sebab saya pun
di satu sudut saya pun diuji dengan sakit. Sakit apa? Biarlah ia rahsia. Dan pernah juga terdetik dalam fikiran saya, kenapa aku? Sebab yelah, bila bila saya ditimpa dengan sakit ni, saya dulu orang yang boleh baca banyak. Orang yang macam, bayangkan lepas habis kelas saya boleh baca 2 3 kitab. Sekarang saya tak boleh dah macam tu. Bila habis kelas saya tak boleh dah. Saya lepas habis kelas je mengajar ke apa, even kalau mengajar pun kapasiti saya kena 3 jam je, tak boleh lebih. Kalau lebih dah ada tendensi, yelah, ada tendensi jatuh, collapse ke apa kan. So, saya tak boleh lebih daripada itu dah. Dah ada keterbatasan. Sakit yang menyebabkan ada keterbatasan. Even membaca pun saya kena macam, yelah, membaca pun dah tak boleh banyak sangat. Lagi-lagi bila baca benda-benda berat. Dia macam, dia tak boleh kalau dulu macam separuh buku boleh baca ataupun banyak bab. Sekarang ni kadang-kadang kurang separuh bab. So benda-benda tu kadang-kadang menyebabkan ada waktunya terdetik dalam hati, dalam fikiran, kenapa aku, ya Allah, apa salahnya aku, kan? Sebab sakit yang tak tahu macam kenapa datang, macam mana boleh datang, kan? Macam mana dia boleh, sebab nak cakap dia tak aktif, dulu aktif, kan? Dulu aktif juga saya, kuat bersukan, main bola, main futsal, jogging apa semua, kan? So macam wondering juga macam mana sakit ni boleh datang. Bila jumpa dengan doktor, tanya doktor, doktor pun macam tak ada quite explanation yang convincing. Saya just, yalah, akhirnya teruskan kehidupan. So sometimes memang bila kita diuji dengan sakit, sakit yang lagi-lagi tak tahu, tak faham macam mana boleh datang. Kalau macam demam, yelah, kita doktor boleh explain kenapa demam, sekian sekian sekian. Tapi kalau macam ada sakit-sakit yang terutamanya sakit membabitkan fikiran ke ataupun sakit-sakit apa pun lah yang kita hidap, kadang-kadang bila tak tahu punca, tak tahu macam mana boleh datang, dia kadang-kadang menyebabkan, yelah, kita macam nak cuba faham. Kita cuba macam wanna know kat mana yang silap ni, kat mana yang kurangnya. Tapi ada perkara yang kadang-kadang dalam hidup ni kita memang takkan dapat jawapannya apa, kan? So Allah uji kita bukan supaya kita tahu sebabnya apa, bukan tahu reasonnya kenapa ataupun dapatkan jawapannya kenapa. It just ada ujian yang memang datang, tujuannya adalah untuk kita hadap dengan sabar. Untuk kita hadap dengan sabar, untuk kita belajar bertenang, kan, untuk kita menerima takdir apa adanya. Dan mungkin itulah cara Tuhan nak mengangkat darjat kita, mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. So Nabi SAW ajar satu reaksi yang sangat penting. Apa pun yang jadi, jangan cela sakit kita, kan. Depanilah dengan tabah, depani dengan sabar. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Dan Allah bagi kita kekuatan untuk berdamai dengan takdir yang menyakitkan itu, kan. Dia ialah dia benda yang saya bukan nak meremehkan apa-apa ujian. Kalau contoh macam ujian, sebagai contoh ujian harta tiba-tiba habis. Yelah, tiba-tiba kita bankrupt sebagai contoh lah. Wa iyyadubillah, kan. Dia tak sama dengan ujian sakit. Dia berbeza. Sebab kalau kita bankrupt sebagai contoh, kita masih boleh berusaha. Kalau kita ada kesihatan, kalau kita ada tenaga, kita masih boleh berusaha, kan. Sebagai contoh, yelah, macam ujian kehilangan pun, yelah, kita memang akan sukar lah untuk move on, untuk meneruskan kehidupan. But dia tak sama dengan orang yang akhirnya tiba-tiba dia lost. Dia lost sesuatu yang terkait dengan fizikalnya, dirinya tak sama dah macam dulu. Dia dah jadi orang yang berbeza. Jumpa orang kadang-kadang malu sebab yelah rasa aib, kan. Macam bila bila kita macam reunion ni balik dengan kawan-kawan, kan, kawan-kawan macam, kau bukan dulu aktif ke apa, kan, apa dah jadi dengan kau, kita akan rasa macam aibnya, kan, apa dah berlaku dengan aku ni. So benda tu sometimes susah tau nak terima, nak adapt dengan benda tu. So Nabi SAW ajar apa pun jadi, dan jangan cela, jangan terlalu mempersoalkan takdir. Yes, kadang-kadang kita question lah, kita macam nak tahu, tapi pelan-pelan belajar untuk berdamai, pelan-pelan belajar untuk terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Itu antara perkara yang Nabi SAW ajar tentang bagaimana kita nak bertindak balas ataupun kita nak bereaksi bila kita diuji dengan hal-hal yang berat seperti itu. Okey? Nabi SAW ajar tadi tentang respon pada demam. Itu belum cerita tentang respon-respon pada hal yang lain lah, pada sakit yang berat yang lain. But the thing is, consistently Nabi SAW Nabi ajar apa pun jadi dalam hidup, belajarlah untuk redha. Dan apa maksud redha? Redha ni bukan maksudnya kita tak boleh menangis. Kita tak boleh nak, yelah, kita tak boleh nak jadi reaktif. Kita boleh jadi reaktif, kita boleh jadi macam, boleh jadi marah, kita boleh jadi, yelah, kita boleh jadi segala perkara yang mungkin nampak negatif. Tapi pada akhirnya Nabi ajar, orang yang redha adalah orang yang responnya, dia respon yang Allah redha. Responnya adalah respon yang Allah redha,
respon yang Allah tidak suka. Dia bukanlah respon yang Allah tidak suka. Tapi dia respon yang Allah redha, respon yang Allah gembira dengannya. Okay? So, itu konsep. Satu konsep yang kita harus faham lah. Dan itu baru cerita tentang sakit Nabi. Dan kita mungkin, yalah, bila cerita pasal Nabi, bolehlah. Tu Nabi kot. Allah bagi kekuatan. Allah bagi kemampuan. Okey, kalau kita rasa, kalau kita anggap macam tu kan. Kalau kita rasa macam, okey, dia Nabi. Padahal Nabi dah sebut dah. Nabi punya sakit tu double. Nabi dah sebut dah. Kalau Nabi punya sakit double daripada kita punya sakit. Maksudnya, kalau kita ada satu sakit, Nabi punya double sakit pada kita. So, kalau kita rasa macam dia Nabi, bolehlah. Tapi, okey, tak apa, kita tengok cerita para sahabat. Kita tengok beberapa cerita para sahabat. Ada beberapa cerita-cerita para sahabat yang saya fikir kita boleh ambil teladan dan kita boleh ambil pelajaran daripadanya. Salah satunya adalah seorang sahabat, dia berkulit gelap. Dia sahabiah. Namanya Ummu Zufar. Saya tak pasti kawan-kawan pernah dengar ke tak cerita ni. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Zufar. Okey? Um, apa contoh respon yang Allah redha? Ada satu soalan yang bagus daripada iPhone. Salah satu contoh respon yang Allah redha adalah kita tidak mempersoalkan takdir. Salah satunya lah. Maksudnya adalah kenapa saya? Why me? Kenapa bukan dia? Nampak dia okey je hidupnya. Patut dia lah. Contoh. Sebab mempersoalkan takdir ni, dia macam sepertinya kita mempersoalkan kebijaksanaan Allah. Dan kita sepertinya macam mempersoalkan kebijaksanaan Allah yang menakdirkan kita kena ujian tu. Itu satu daripada contoh. Okey? Apa yang dimaksudkan dengan respon yang Allah redha. Kan? Kita mungkin marah, kita ada sedikit kemarahan, kita geram dengan diri kita sendiri kan. Tapi apa pun jadi, kekanglah diri kita daripada persoalkan takdir lah. Kan benda tu susah, saya faham. Benda tu susah, benda tak mudah. Sebagai orang yang saya fikir ada sakit, kan kita semua mungkin ada cabar, ada diuji sakit juga dalam ni. Kan saya faham benda tu tak mudah lah untuk kita kekang diri kita daripada mempersoalkan takdir. Tapi belajarlah. Didik diri kita, latih diri kita uh, untuk kita tidak bercakap seperti itu, hal seperti itu. Belajarlah terima kan, belajar. Dia takes time, saya faham. Dia takes time. Benda tu tak mudah lah. Dia takes time. Tapi cuba latih lah. Dan saya fikir salah satu daripada perkara yang boleh bantu kita untuk kita ada kemampuan seperti itu adalah dia mungkin nampak klise lah bunyinya. Tapi salah satu daripada jalannya adalah supaya kita boleh kontrol lidah kita. Bila semayang, cuba kontrol pace bacaan kita. Orang yang dia berjaya membentuk karakternya dalam solat adalah orang yang sama yang ada karakter yang bagus di luar solat. Atau ada ulama kata bagaimana cara kita solat, begitulah cara kita luar solat. Kalau kita orang yang bacanya tergesa-gesa dalam solat, kita akan jadi orang yang tergesa-gesa luar solat. Kalau kita adalah orang yang tak mindful dengan apa yang kita sebut solat, kita akan jadi orang yang di luar solat tak mindful. Maksudnya main hambur je cakap apa. Kalau kita adalah orang yang maksudnya orang yang teliti, orang yang tekun apa yang kita cakap, kita akan jadi orang yang di luar solat, orang akan fikir panjang. Nak cakap apa, kita akan fikir panjang. Benda ni Allah suka tak? Benda ni akan menyakiti orang lain tak? So itu latihan-latihan lah supaya kita boleh kontrol lidah kita daripada bercakap perkara-perkara yang Allah tak suka, perkara-perkara yang Allah tak redha. Okey? Baik, berbalik kepada saya nak bawa satu cerita yang saya fikir sangat menarik. Iaitulah berkenaan seorang sahabiah yang berkulit gelap. Iaitulah namanya Ummu Zufar. Ummu Zufar ni, rakan-rakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Zufar ni adalah seorang sahabiah yang diuji dengan sakit namanya sawan. Ummu Zufar ni diuji dengan sawan. Dan Ummu Zufar ni banyak keadaan digambarkan dalam sirah, dalam riwayat. Dia menyebutkan Ummu Zufar ni ada beberapa situation yang dia akan kena attack. Dia akan kena attack dengan sawan tu lah. So bila dia kena attack dengan sawan, perkara yang biasanya berlaku adalah auratnya terdedah. Auratnya terdedah. Dan Ummu Zufar ni satu hari jumpa dengan Nabi SAW. Kan, ialah biasa kena attack aurat terdedah kan. So satu hari dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia ceritalah kepada Nabi SAW berkenaan masalah sakit yang dia hadap. Kan dia bercerita kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku menghidap satu sakit namanya sawan. Yang sawan ni dia bukan sawan ni, ada sebahagian, Allah sedapnya sikit.
Okey. Ada, minta maaf, ada iklan sikit. Ada pembantu dia suap makanan supaya ada tenaga. Um, Kat mana tadi? Sawan ni kalau saya boleh kongsi dengan kawan-kawan. Um, ada sebuah riwayat yang sebut sawan ni dia macam ada unsur-unsur um, macam mana dia macam ada unsur-unsur, nanti saya kena semak balik lah. Tapi saya ingat saya apa yang saya, dia secara asasnya sawan ni dia adalah sakit yang terkait dengan saraf kan. Tetapi ada satu riwayat yang saya pernah baca tapi saya kena semak balik lah riwayat tu. Yang kata sawan ni dia ada unsur-unsur, ada sedikit gangguan jin juga kan. Jadi nak ceritanya sawan ni adalah sakit yang agak berat sebenarnya. Dia bukan sakit yang ringan, dia sakit yang berat. So berbalik pada cerita Ummu Zulfan ni dia dihidap sakit sawan, jumpa dengan Nabi. Dia bagi tahulah masalah yang kepada Nabi. Dia mengadukan masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Zulfan kata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya sembuhkan aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam offer kepada Ummu Zulfan. Nabi kata, boleh. Aku boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembuhkan kau. Tapi kalau engkau bersabar, tempatmu syurga. Kan? Nabi SAW kata pada Ummu Zufar, kalau engkau bersabar, tempat kau syurga. Kan? Dan bila Ummu Zufar dengar benda tu, Ummu Zufar nak cerita tentang kecintaan para sahabat ni kan, sahabat sahabiah. Kan? Diorang punya vision tu jauh. Diorang sanggup menderita kalaulah balasannya syurga. Kan? Kalaulah balasannya syurga, mereka sanggup menderita, suffer. Sebab bagi mereka, berapa lama kau hidup ni? Kan? Kalau nak sangat kesenangan hidup ni, berapa lama je pun. Kalau kita dapat kesenangan dunia dan tak pasti ke akhirat nanti bagaimana, baik kita jangan korban dengan akhirat punya ni. Nabi dah jamin dan Nabi kata kalau sabar syurga. Ini jaminan Nabi. So Ummu Zufar kata, baik Rasulullah, aku nak syurga. Aku sanggup hadap kesakitan ni, tapi boleh tak wahai Rasulullah, aku nak minta kau doa kepada Allah tu perkara. Dan Nabi SAW tanya kepada Ummu Zufar, apakah yang kau nak minta tu? Ummu Zufar pun kata, boleh tak setiap kali kalau aku kena attack, kau berdoa kepada Allah supaya auratku terpelihara. Supaya auratku terpelihara. Kan? Saya bila baca cerita ni, saya bila baca kisah ni, nak ceritanya nampak tak concern para sahabat ni, mereka tak peduli kalau mereka sakit. Mereka sanggup menghidap sakit. Asalkan mereka dapat membuktikan kecintaan kepada Allah, asalkan syariat terpelihara. Nak ceritanya betapa dahsyatnya, berapa ini sikap yang kita boleh belajar lah kan. Iaitulah sabar ni, salah satu daripada maksud sabar ni, dia bukan sekadar menahan, tapi sabar juga bererti kita menerima apa pun yang Allah takdirkan dalam satu keadaan juga. Dia bukan sekadar accept, tapi dia proaktif. Kalau ada bercabaran masalah, dia jadi proaktif. Dia memikirkan apa jalan untuk selesaikan masalah tu. Itu macam Ummu Zufar, ialah memilih sabar, bukan sekadar bertahan, tapi Ummu Zufar dia memikirkan apa jalan proaktif supaya masalah aurat terdedah ni dapat diselesaikan, supaya tak terdedah lagi aurat. So itulah maksud sabar. Kan maksud sabar ni bukan sekadar bertahan, bukan sekadar serap je terima, tapi juga menjadi proaktif. So itu benda yang kita belajar daripada Ummu Zufar. Okey, itu satu cerita tentang sahabiah yang diuji dengan sakit. Namanya Ummu Zufar. Dan ada sebuah cerita lagi yang saya fikir sangat menarik, iaitu berkenaan seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia meninggal umur yang sangat muda. Sangat muda. Muaz bin Jabal ni satu watak yang penting. Muaz bin Jabal ni lah seorang sahabat yang berdakwah dekat Madinah dan menjadi orang kata apa, antara kita sebut sebagai antara watak-watak penting kepada Islam dapat Islam, umat Islam disambut dengan baik. Okey, dia ni pendakwah yang ada tutur bicara yang sangat baik. So Muaz bin Jabal ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hantarnya ke Syam, dan pada ketika itu Syam ditimpa satu wabak taun. Dan Nabi SAW bila tahu, Nabi panggil Muaz bin Jabal pulang. Nabi kata, wahai Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Muaz bin Jabal pulang balik ke Madinah. Tapi Muaz bin Jabal respon apa? Dia kata, aku takkan tinggalkan kaum aku. Aku akan tetap bersama dengan mereka susah dan senang. Kan?
Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata kalau kita tahu tempat tu ada penyakit, kita kena tinggalkan penyakit tempat tu. Ada satu hadis yang Nabi sebut, Nabi kata kalau tempat tu berpenyakit, jangan kita membiarkan diri kita dalam mudarat, tinggalkan tempat tu. Tapi Muaz bin Jabal nak ceritanya, dia bukanlah melanggar perintah Nabi, tapi nak cerita dia rasa bertanggungjawab. Kan, dia rasa bertanggungjawab dengan penduduk Syam. Dia takkan lari meninggalkan penduduk Syam. Okay? So akhirnya Muaz bin Jabal ni pun dia kenalah penyakit taun tu. Dia kena penyakit kulit tu yang merebak dan lamalah sakitnya. Dan Muaz bin Jabal ni dia khabarkan Muaz bin Jabal, rakan-rakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ada satu cerita yang terkait dengan Muaz bin Jabal ni, iaitulah Muaz bin Jabal yang sebelum dia wafat, dia menangis. Sebelum dia wafat, dia menangis. Uh, sekejap. Saya tak ingat sangat dia punya jalan cerita tu, tapi saya kena tengok baik nota saya. Okey, baik. Ada seorang, iaitulah Muaz bin Jabal ni, dia kena wabak tu namanya wabak Ta'un Amwas. So bila bila menuju pada penghujungnya, tubuhnya jadi makin lemah, nafasnya makin pendek. Dan pada ketika itu orang tahu lah, bila nafas makin pendek, macam struggle nak nafas ni, dah dekat sampai masa dah. So bila dekat hujung-hujung masa nazak tu, Muaz bin Jabal ni dia masih berusaha buka mata. Dia menatap ke langit dan dia menangis. Masa tu dia menangis. So bila nampak Muaz bin Jabal ni nangis, diorang macam ingat takut Muaz ni takut mati lah. So mereka, ada seorang tu bertanya kepada Muaz, dia kata, wahai Muaz, kenapa kau nangis? Kan kau ni seorang sahabat Rasulullah, kau ni alim, kau ni soleh, kau ni banyak telah pun berjuang dalam agama ini. Dalam keadaan struggle macam tu, Muaz kata apa? Muaz kata, aku ni tak menangisi dunia pun. Aku nangis bukan sebab dunia. Bukan sebab istana, bukan sebab harta, bukan sebab sikitnya anak. Tapi aku menangis sebab aku bakal berpisah dengan Qiyamul. Muaz bin Jabal dia kata, aku menangis sebab aku tak boleh lagi Qiyamul. Lepas ni tak ada Qiyamul, bila mati tak ada ibadah. Kata-kata mudah, bila dah mati tak ada ruang untuk ibadah dah. Sebab bila kita mati, apa yang akan berlaku hanyalah kita menunggu masa hisap. Bagi Muaz bin Jabal, itulah nikmat. Itulah nikmat dapat Qiyamul. Lepas tu kemudian pagi hari berpuasa, um, dan ada waktu untuk berkumpul dengan para alim ulama, maksudnya dengan sahabat-sahabat yang alim. Dan yang paling aku takuti, kata Muaz bin Jabal, aku menangis kerana aku tak tahu tempat aku kena syurga ataupun neraka. Bayangkan ni sahabat yang soleh ni, sahabat yang ada kedudukan yang istimewa dekat sisi Nabi, pun dia menangis, dia takut, dia tak tahu dia ke syurga ke neraka. Okay, so itulah nak ceritanya tentang satu orang sahabat yang sakit, yang bertahan sakit, tapi mindsetnya apa? Mindsetnya adalah sabar, mindsetnya adalah tentang dia masih lagi ingat Allah. Okay, masih lagi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. So itu beberapa lah cerita terkait sirah. Dan sebagai penutup, rakan-rakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bawa cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Ini memang satu watak yang memang Quran sebut sebagai orang yang diuji sakit. Okey, itulah Nabi Ayub alaihissalam. Nanti ceritanya boleh tengok lebih mendalam, tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, semuanya sahabat-sahabat semuanya, saya sekarang nak bawa kita sentuh doa yang Nabi Ayub baca. Nabi Ayub alaihissalam dia membacakan sebuah doa. Doanya berbunyi, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub dia ada dua bentuk bacaan doa yang Allah rakamkan. Nabi Ayub ni banyak doa. Banyak doa Nabi Ayub alaihissalam, tapi Allah rakamkan dua bentuk. Satu, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Satu lagi, anni massani syaitanu binusbi wa adab. Kenapa Allah rakamkan dua bentuk doa? Kerana dua konteks yang berbeza. Okey, yang pertama, anni massani yadur. Saya nak fokus yang ini sahaja. Nabi Ayub alaihissalam dia baca doa, wahai Allah, aku ditimpa mudarat. Wa anta arhamur rahimin. Kalau kita bagi perhatian kepada doa ni, saya pecah pada dua bahagian. Bahagian pertama, Nabi Ayub alaihissalam dia sebut tentang situasinya. Bahagian kedua, apa yang Nabi Ayub sebut tentang memuji Allah. Kalau kita perasan doa ni, Nabi Ayub dia tak ada pun minta Allah sembuhkan. Nabi Ayub alaihissalam dia tidak pernah sesekali minta Allah sembuhkan. Bahkan kalau kita baca tafsiran, ada tafsiran yang menyebut isterinya sebab dah penat. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat semuanya, jaga orang sakit ni letih tau. Letih.
Jaga orang sakit ni letih. Kadang-kadang dia lagi letih daripada jadi orang sakit tu sendiri. Saya bukan nak remehkan orang sakit, tapi kadang-kadang antara antara orang-orang yang orang tak begitu peduli, orang tak macam bagi perhatian sangat. Orang yang jaga orang sakit. Kan bayangkan orang jaga orang sakit ni, dia hidup dalam dua dunia tau. Dia hidup dalam memang dunia sakit tu sendiri, dan satu lagi dia hidup dalam dunia dia hilang. Dia hilang dia punya dirinya sendiri. Dalam kata apa loss, dia lost. Memang totally lost. Sebab iyalah dia dah korbankan kerjanya, dia dah tak jadi dirinya yang, iyalah dia nampak dua keadaan. So benda tu susah tau untuk orang yang jaga orang sakit. Sampai kan isteri Nabi Ayub kata apa? Isteri Nabi Ayub kata, kenapa kau tak minta Allah sembuhkan kau? Sampai bila nak dalam keadaan sakit ni? Masa tu Nabi Ayub marah. Nabi Ayub marah. Okey? Nak ceritanya apa? Bila isteri Nabi Ayub cakap macam tu, maksudnya apa? Nabi Ayub tak pernah minta. Dan Nabi Ayub kata, Allah dah bagi aku macam-macam nikmat, macam-macam rezeki, macam-macam kebaikan. Dan baru diuji dengan derita seperti ini, aku malu untuk minta Allah bagi nikmat. Nak ceritanya Nabi Ayub punya kata apa mindset tu lah. Tapi saya nak bawa kita untuk beri perhatian kepada doa yang Nabi Ayub baca. Nabi dalam doanya Nabi Ayub kata, dia tak minta untuk sembuh. Nabi Ayub sekadar sebut keadaan dirinya, situasi dirinya. Dan Nabi Ayub alaihissalam kemudian memuji Allah. Nabi Ayub kata wa anta arhamur rahimin. Kan nampak tak betapa para nabi ataupun orang-orang soleh bila berdoa, mereka mereka rasa malu untuk meminta apa yang mereka rasa mereka perlukan. Pada akhirnya Nabi Ayub ni manusia. Kan manusia yang pasti nak sembuh. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, kan, ada sebahagian ulama tafsir menyatakan kenapa Nabi Ayub tak minta sembuh. Nabi Ayub malu. Nabi Ayub malu nak minta sembuh. Tuan-tuan, kalau kawan-kawan kita kalau sakit, kita memang lagi lah, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sakit ni, sakitnya demam ni, kita memang lagi minta lah. Kalau tak sembuh-sembuh kita akan macam, kenapa kau tak sembuhkan aku ya Allah, yang kita macam tu lah kan. Tapi Nabi Ayub ni Allah rakamkan, dia malu nak minta. Malu nak minta Allah sembuh. Tapi Nabi Ayub sekadar sebut, ya Allah aku ditimpa keburukan, aku ditimpa dengan sakit. Dan di hujung doa ni bahagian kedua, Nabi Ayub kata apa? Nabi Ayub boleh je kata, ya Allah aku sakit, kau sembuhkanlah aku. Tapi Nabi Ayub tak sebut yang tu. Di hujung Nabi Ayub kata, wa anta arhamur rahimin, aku ditimpa sakit, tapi pada akhirnya engkau ni yang paling penyayang di antara segala yang penyayang. Maksudnya apa? Nabi Ayub alaihissalam, secara asasnya mudahnya doa ni Nabi Ayub sedang tunjukkan kepada kita bahawasanya sakit adalah, kadang-kadang sakit adalah cara Tuhan sayang kita. It's about perspektif. Hidup ni tentang perspektif tau. Kalau kita melihat hidup dengan pandangan negatif, kita akan jadi pesimis. Tapi kalau kita melihat hidup dengan pandangan yang positif, kita akan ada kekuatan untuk teruskan kehidupan. Nabi alaihissalam, dia choose untuk switch daripada melihat sakit tu sebagai benda negatif, dia switch untuk melihat sakit adalah cara Allah sayang. Sebab tu Nabi Ayub boleh bertahan. Walaupun sakit tu sangat berat. Sakit tu digambarkan, kalau kita baca banyak kita tafsir, digambarkan tu sakit yang sangat berat. Sangat-sangat berat. Sakit kulit. Penyakit kulit yang dahsyat lah. Okay, penyakit kulit yang dahsyat. So itu sikap yang ada pada Nabi Ayub alaihissalam. Okay. So itulah beberapa kisah yang saya nak kongsikan. Dan juga kita dapat lihatlah sikap-sikap yang ada pada figure-figure seperti ini. Kan antara sikap yang ada pada mereka adalah sabar. Kan mereka sabar. Mereka memilih untuk melihat sakit itu dengan perspektif yang lain, kacamata yang berbeza, tak melihat dengan kacamata seperti mana kebiasaannya, walaupun mereka fragile, tapi mereka menggunakan fragility itu, kata apa, fragile ni panggil apa sensitif kot. Dan mereka menggunakan kesensitivan itu, tak tahulah kan, betul ke tak perkataan ni, tapi mereka menggunakan itu untuk lebih rasa attach dengan Tuhan. Maksudnya adalah lebih berperasaan dalam hubungan dengan Tuhan. Okay? So itulah beberapa perkara yang kita belajar daripada cerita-cerita orang-orang yang sakit. Kan? Dan yang paling penting kita dapat lihat tadilah bagaimana orang-orang sakit daripada kisah sirah, bahkan daripada Al-Quran itu sendiri, prinsip mereka adalah walaupun sakit, kan, selagi mana kalau Allah masih redha kepada mereka, kan, kalaulah balasannya syurga, mereka sanggup untuk bertahan dengan sakit tu. Okey, pada akhirnya rakan-rakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bukanlah tak boleh minta sembuh,
Daripada kisah-kisah ni, bukanlah berarti tak boleh minta sembuh, bukan itu maksudnya. Tapi daripada kisah-kisah ni, kita harus belajar beberapa perkara lah tentang sabar, tentang ubah cara pandang kita kepada sakit yang kita sedang hidap, dan tentang keutamaan kita untuk meletakkan Allah sebagai yang tertinggi, dan keutamaan kita untuk tetap berada di atas ketaatan dan mempertahankan syariat. Begitulah. Allah Ta'ala alam. Saya fikir sekadar itu sahaja. Terima kasih rakan-rakan sahabat-sahabat semuanya. Kalau ada soalan, silakan. Kalau tak ada, saya tutup lah. Allah Ta'ala alam. Okay. Sorry. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak semua. Tak ada eh? Kita tak ada apa eh? Okay. Barakallahu fiikum. Kalau tak ada apa, saya berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa di lain waktu insyaAllah. Uh, saya tutup recording dulu eh. Saya tutup recording dulu. Uh,